Bila kita menubuh cawangan, menubuhkan semula UMNO yang telah haram, saya telah diminta memilih nak jadi ahli nombor berapa, kecuali nombor 1 dengan nombor 2. Akhirnya kawan-kawan minta saya jadi ahli 007. Pada hari ini saya ingin bercakap sikit mengenai takut. Takut ni, kalau anak-anak kecil di rumah takut di waktu malam, dia akan kejutkan ibunya untuk bangun. Itulah selalunya ibu paling sabar menjaga anak di waktu kecil. Waktu isteri muda menjadi takut, dia akan kejutkan suaminya dari tidur. Maka suaminya dengan tergesa-gesa akan bangun untuk memujuk suaminya supaya jangan takut, untuk memujuk istrinya supaya jangan takut, kerana Anda berada di sampingnya. Bila sang suami menjadi takut, dia akan menjadi kawan-kawan yang akan menaikkan semangatnya. Tetapi apabila bangsa menjadi takut, maka bangsa itu akan mencari di mana filosof untuk mengeluarkan falsafah yang menaikkan semangat, di mana seniman yang menyandungkan lagu-lagu dan di mana pujangga, di mana pahlawan. Dan bangsa kita akan bertanya, di mana pemimpin? Tapi bila pemimpin menjadi takut, maka bangsa ini akan jadi tergadai, sebagaimana proses penggadaiannya sudah berlaku pada keputusan pilihan raya 2008. Seorang pujangga Islam bernama Syakib Arsalan, dalam bukunya Kenapa Umat Islam Mundur dan Selainnya Maju, Syakib Arsalan telah menyatakan keputusannya ialah di akhir zaman umat Islam akan terkena penyakit wahnu, penyakit hibbud dunia, yaitu penyakit cinta pada dunia dan takut pada mati. Kita tidak disuruh untuk menjadi suicide bombers untuk membuktikan keberanian. Tetapi apakah bangsa ini sudah menjadi begitu dayus sehingga takut untuk bersuara? Ini ada TV. Jadi mudah-mudahan ucapan saya ini mendapat telecast lain kali. Dan saya harap seluruh ucapan ini dimuatkan, jangan dipindah-pindah untuk menyesuaikan. Jangan sampai jadi macam gambar Anwar Ibrahim lepas berita pukul 8. Duduk tiap-tiap hari Anwar Ibrahim menari dan menyanyi, menari dan menyanyi, menari dan menyanyi. Sehingga India di bangsa yang takut menerima Anwar Ibrahim sebagai parti keadilan punya ketua, mereka bilang, mana boleh kita terima Anwar Ibrahim, dia agama banyak kuat, dia Tuhan banyak kuat. India buat, tengok wayang pukul 8. Pukul 8, berpuluh-puluh India duk tengok gambar pukul 8 penyu, tengok-tengok Anwar menari, Anwar menyanyi. Dia juga sama kita menyanyi, dia menyanyi, kita berdiri. Akhirnya daripada dia tu orang tolak sebagai pemimpin India, sekarang ni dia dah jadi pemimpin yang paling dicintai oleh orang India. Kenapa? Pada televisyen kita. Hilang sokongan India kepada keadilan kalau bukan kerana kerenah kita tak reti mentadbirkan media massa. Tuan-tuan sekalian, saya tidak heran dengan semua ini. Di zaman Nabi Allah Nuh, ada seorang hamba Allah tangkap seekor semut.
Dia tanya pada semut, kerana Nabi Allah Sulaiman boleh bercakap binatang. Wahai semut, selama manakah engkau boleh menghabiskan sebiji beras? Jawab semut, sebiji beras saya boleh habiskan dalam masa 1 bulan. Jadi hamba Allah itu pun ambil semut itu, bubuh dalam cawan, tutup, bubuh beras sebiji. Cukup sebulan. Orang tadi buka cawan itu, dia tengok-tengok beras yang dimakan hanya setengah. Setengah lagi dia tak makan. Jadi tanya kawan tadi kepada semut, wahai semut, kau kata tadi kalau engkau makan biasa 1 bulan 1 biji padi beras, kenapa ini kau makan setengah? Jawab semut, kalau aku di luar daripada cawan, aku makan secara biasa, aku ambil 1 biji, aku makan 1 biji beras sebulan. Tapi pasal aku diperangkap oleh kamu, aku tak percaya habis sebulan kau akan buka, aku makan sikit-sikit, aku makan setengah. Kerana tadinya rezeki aku di tangan Allah, sekarang rezeki aku di tangan kamu. Macam mana aku jadi tak takut makan? Makanya kalau tuan-tuan dengar dalam surat khabar, budak-budak baru berpolitik menegur Tun Dr. Mahathir, budak-budak baru jadi menteri, baru aja buat buah jaket baru. Tuan-tuan ingat susah kan jadi menteri? Ni menteri 22 tahun. Jadi menteri bukan bayar. Kalau bas tu nak pergi ke Seremban, kalau kita nak pergi Seremban, kenalah tunggu di stesen bas arah ke Seremban. Kalau driver tengok awak ada di stesen, dia lihat awak tu senonoh, naik bas jadilah menteri. Tapi kalau awak nak pergi ke Seremban, awak pergi tunggu di Tanjung Malim, sampai kiamat pun tak jadi menteri. Tak mungkin boleh naik bas tadi. Jadi terpaksa bukan saja naik bas, terpaksa nyanyi pun lagu yang sama.